Oi korang, siap sedia belum? Hari ni kita bedah 8 artis Malaysia yang dulu selalu kena kecam. Tapi sekarang makin power, makin relevan, makin viral. Dalam dunia hiburan Malaysia, ada artis yang kalau tak trending sehari tu macam pelik. Ada yang dulu dihentam tapi sekarang jadi simbol comeback. So jom kita mula dengan yang paling legend, Neelofa. Neelofa ni memang ikon. Dari pelakon popular, terus jadi usahawan berjaya, siap menang pelbagai anugerah bisnes. Tapi lepas tu, nama beliau trending sebab kontroversi pula. Bermula dengan isu promosi tudung kat kelab malam Zoo. Ramai persoal, sesuai ke tempat tu dengan imej produk Islami? Lepas tu, meletup pula isu majlis kahwin masa PKP. Katanya langgar SOP. Belum habis cerita, terus viral pasal honeymoon ke Langkawi. Tapi powernya Lofa ni, setiap kali kena kecam, branding dia makin naik. Cuba teka, siapa artis yang paling banyak keluar statement pelik-pelik kat IG? Datuk Seri Alif Shukri lah. Lagu raya, bergaduh dengan Iqbal, promo produk dengan cara pelik, semua beliau pernah buat. Ada yang kecam, ada yang gelak. Tapi beliau tetap buat lagi dan lagi. Zarina Anjuli pula, outspoken queen. Bila dia buka mulut, wallahi timeline terus terbakar. Parenting, saman, pembedahan, semua on the table. Tapi orang suka sebab dia jujur, tak pura-pura. Caprice tak pernah low profile. Isu ke Gaza, gaduh dengan pendakwah, sampai IG live padu-padu. Semua pernah jadi headline. Tapi beliau pun ada fanbase sendiri. Especially Gen Z yang suka beliau punya vibe berani bersuara. Cop. Sebelum kita sambung ke bahagian yang lebih panas, kalau korang suka analisis deep macam ni, jangan lupa tekan like, share and subscribe channel Oi Jom. Tolonglah support kita orang. Nanti kita orang boleh share lagi banyak cerita artis yang kadang-kadang lebih viral daripada artis tu sendiri. Okey, sambung. Sheila Amzah dulu popular sebab suara beliau. Sekarang pun tetap trending. Tapi banyak sebab kontroversi keluarga. Isu dengan ayah, Amy Search, sampai buat report polis. Netizen campur tangan, ada yang sokong, ada yang tak puas hati. Lepas buka tudung, Emma Maimbong terus jadi bualan. Pernah juga dikaitkan dengan dakwaan nikah senyap dengan Abang Menteri. Tahun 2024, beliau difitnah pula terlibat aktiviti swinger. Tapi Emma tenang je, siap cakap fitnah tu dah macam best friend. Baru-baru ni, beliau umum dah bercerai dengan suami. Tapi macam biasa, setiap kali beliau post gambar, confirm viral. Penampilan, gaya hidup, selfie, semua jadi bahan netizen. Ukasha Senrose memang selalu jadi perhatian. Pernah ditahan polis pada 2018 sebab isu pil. Tapi beliau tenang je dan nafikan semua tuduhan. Lepas tu, timbul pula dakwaan buli dari bekas rakan sekolah. Pun beliau tolak mentah-mentah. Kahwin dengan Kamal Adli pun sempat jadi kontroversi. Tapi nak buat macam mana? Drama beliau tetap trending, orang kecam pun tetap layan. Dan akhir sekali, Syamsul Yusof, raja kontroversi Malaysia sekarang. Poligami, court case, IG live, family tension, semua ada. Tapi filem masih box office. Inilah formula pelik artis Malaysia. Lagi drama, lagi ramai tonton. So korang, artis mana paling banyak drama tapi korang tetap support? Atau ada nama lain patut masuk list? Tinggalkan komen, kita sembang. Ini Oi Jom, gosip tak pernah mati.